Kau ni kuat betul cari duit. Laki kau tak kerja ke? Duduk rumah je ke? Sebab ialah dalam rumah ni lagi-lagi suami isteri, mungkin suami isteri tu je yang tahu apa yang terjadi kan. Kalau macam kawan-kawan ni pun tak tahu, mungkin dia fikir buruk, laki dia duduk rumah tidur je ke, tak kerja kan. Betul. So, sebenarnya benda tu kita sendiri kena kuat lah. Macam kau ni pernah beritahu dengan kita pernah bersembang kan. Kita orang PJJ for 10 years tau. 10 years? 10 tahun PJJ. PJJ ni adalah perkahwinan jarak jauh. Bukannya belajar pengajian jarak jauh. Dia perkahwinan jarak jauh. Masa tu 2 tahun husband kau ni dekat luar negara, kat UK. Dia balik 6 bulan sekali je. Okay? Dan lepas tu dia engineer. He was an engineer. Dia selalu outstation, keluar daerah lah. Kadang balik pun seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi memang sangat sukar lah waktu tu kan. So bayangkanlah masa dia belajar, dia kerja kat overseas tu, balik 6 bulan sekali. Apa yang Kak Oni tak terima, tak dengar orang cakap. Macam-macam. Kalau tak kuat ni memang ini dah tak cerai je rasa. Tapi kita percaya pasangan kita betul. Kita percaya pada kata dan kadar. Dan kita juga kena, kena kuat lah. Kalau boleh cubalah kepis kan.